Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Izinkan cikgu memulakan majlis pada hari ini. Yang berusaha Encik Rosli bin Jamaluddin, Pengetua SMK Datuk Haji Kamarudin, Encik Syukri bin Saleh, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Rozlina Akma binti Haji Jana, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, barisan guru kanan mata pelajaran yang diraikan Cikgu Nur Aini binti Muhammad Saleh dan juga Cikgu Yumaiza binti Muhammad Din, guru-guru yang dihormati serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita bersama-sama dalam perhimpunan ini demi menjayakan majlis perpisahan Cikgu Nur Aini binti Muhammad Saleh dan juga Cikgu Yumaiza binti Muhammad Din. Dengarkanlah seuntai kata, seberkas bicara daripada saya. Di bawah langit yang sama, tersulam kisah, tercipta makna. Hadirmu bukan sekadar mengajar, namun menyuluh jalan, menyemai sinar. Setiap langkah yang penuh hikmah, setiap kata membekas di jiwa, di papan putih dan helaian buku. Terselit kisah, sabar dan ilmu. Hari ini langkahmu menjauh, bukan kerana lupa, tetapi kerana tugas menyeru. Namun kenangan antara kita tetap bertaut dalam hati kami, tak akan pernah luput. Saya selaku wakil warga SMK Datuk Haji Kamarudin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada Cikgu Nur Aini binti Muhammad Saleh dan juga Cikgu Yumaiza binti Muhammad Din yang akan berkhidmat sebagai guru tingkatan 6 di SMK Kuala Kubu Baru yang akan berkuat kuasa pada 24 November 2025 iaitu pada minggu hadapan. Semoga cikgu berdua terus melakar kecemerlangan demi kemenjadian anak murid. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, saya mempersilakan Muhammad Nur Afif Rafiki bin Muhammad Nur Shah untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami merafakkan kesyukuran atas keizinanmu untuk kami berada dalam majlis perpisahan guru yang diraikan, iaitu Cikgu Nur Aini binti Muhammad Saleh dan Cikgu Yumaiza binti Muhammad Din. Kami juga bersyukur kerana engkau mengizinkan kami menghadirkan diri, emosi dan rohani kami agar kami dapat menyempurnakan majlis ini dengan jayanya. Ya Allah, ya Hafizu, ya Syafi, kami berdoa ke hadratmu ya Allah agar guru-guru kami ini dikurniakan kekuatan fizikal dan mental untuk meneruskan tugasan mereka dalam suasana yang baharu serta dapat menjalankan amanah dengan penuh berdedikasi dan terus cemerlang dalam dunia pendidikan. Ya Allah, ya Falikul Habi wa Nawa, jadikanlah guru-guru kami yang masih dalam perkhidmatan ini agar dapat meneruskan tugas-tugas mereka dengan cemerlang dan berkualiti demi memajukan masyarakat dan negara serta dipelihara dalam pemeliharaan dan keredaanmu. Ya Allah, ya Qahar, ya Mujib, sempena majlis perpisahan guru yang diraikan pada saat ini, kami menadah tangan memohon kehadratmu ya Allah agar mereka diberkati, dikurniakan rahmat dan nikmat yang berpanjangan dan sihat wal afiat yang berkekalan. Ya Munzila Rahmat wa ya Fatihal Barakat, kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmatmu kepada kami, keluarga kami, guru-guru kami serta sahabat-sahabat seperjuangan kami
dalam menuntut ilmu. Semoga dengan limpahan rahmat dan kurnia-Mu dapat menjadikan kami hamba yang sentiasa mentaati suruhan-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada pengawas Muhammad Nur Afif Rafiki bin Muhammad Nur Shah yang telah memimpin bacaan doa sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagai tanda penghargaan, marilah kita hayati latar belakang insan yang banyak menabur bakti di sekolah ini melalui bacaan biodata beliau. Kita mulakan dengan Cikgu Nur Aini binti Muhammad Saleh. Cikgu Nur Aini telah dilahirkan pada 25 hari bulan Disember pada tahun 1976 di Kuala Lumpur. Cikgu Aini telah menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang, Melaka. Seterusnya SMK Dato' Abdul Rahman Yaakob di Melaka dan melanjutkan pendidikan di peringkat tinggi di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Tarikh Cikgu Nur Aini mula berkhidmat sebagai seorang pendidik pada 28 hari bulan Jun tahun 1999. Ya. Sekolah pertama beliau berkhidmat di SMK Datuk Bahaman, Temerloh, Pahang, dan seterusnya berkhidmat di sekolah kita, berpindah di sekolah kita di SMD pada 1 hari bulan Jun 2003, lebih 22 tahun. Berikan tepukan gemuruh kepada Cikgu Nur Aini ya, yang telah berkhidmat selama lebih 22 tahun di sekolah kita. Ya, alhamdulillah ya, lama beliau berkhidmat. Seterusnya, Cikgu sebutkan sedikit biodata Cikgu Yumaiza binti Muhammad Din. Cikgu Yumaiza lahir pada 31 hari bulan Mei tahun 1984. Ya, lahir di Petaling Jaya, Selangor. Menerima pendidikan awal di SK Rasa. Seterusnya SMK Kuala Kubu Baru. Melanjutkan pengajian di peringkat tinggi di Universiti Utara Malaysia UUM. Tarikh beliau mula berkhidmat sebagai pendidik pada 1 hari bulan Julai tahun 2013, bergelar guru. Ya, dan telah berpindah ke SMK Datuk Haji Kamarudin ya, pada 2 hari bulan 1 tahun 2015. Lebih 10 tahun Cikgu Yumaiza berkhidmat di SMD ya. Berikan tepukan kepada Cikgu Yumaiza ya. Sabar. Hadirin dan hadirat sekalian ya, burung merpati terbang ke awan, singgah sebentar di hujung dahan. Kata aluan kami persilakan, ucapan pengetua kita dengarkan. Hadirin dan hadirat sekalian, majlis dengan ini mempersilakan Encik Rosli bin Jamaluddin, Pengetua SMK Datuk Haji Kamarudin, untuk menyampaikan kata aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cikgu Nanti selaku pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Yang saya hormati penongkanan pentadbiran kita, Cik Syukri, penongkanan Had Orang Murid Puan Mazlina, barisan guru kanan mata pelajaran, guru-guru yang kita raikan pada hari ini. Tak tahu nak cakap ada rasa gembira, ada rasa sedih kan. Yang diraikan Puan Hajah Nur Aini binti Muhammad Saleh. Yang diraikan juga Puan
Puan Yumaiza binti Muhammadin. Ramai tak tahu rakan kita sebenarnya rakan kita ni sebenarnya Puan Hajah Nuraini. Dia telah melaksanakan haji tak silap saya pada tahun 2013 2010. Ni orang yang hebat ni, dia diam je, pada dia orang hebat, dia tak suruh pun cakap Hajah dan sebagainya. Tapi hari ni saya sebutlah Puan Hajah Nuraini. Untuk pengetahuan murid-murid sekian, terlebih dahulu kita mengucap syukur kita pada Allah Taala dengan izinnya pada pagi ini kita beri kesihatan yang baik, hadir ke sekolah, kemudian ada pula pelbagai aktiviti, dan yang akhir pada hari ini ialah meraihkan guru-guru yang telah berkorban banyak perkara di sekolah SMK Dato' Haji Kamarudin ini. Kalau dilihat tadi tentang biodata, cikgu pun rasa sangat terharu. 22 tahun Puan Hajah Nuraini berada di sini 22 tahun. Bayangkan murid-murid betapa pengorbanan yang dilakukan dan telah menghasilkan ramai murid-murid yang berjaya daripada SMK Dato' Haji Kamarudin. Begitu dengan Cikgu Yumaiza. Lebih 10 tahun dia berada dekat sekolah ni, tak lain dan tak bukan untuk memastikan semua murid di SMK Dato' Haji Kamarudin mencapai kecemerlangan yang hebat dalam segala bidang. Terlebih dulu saya mewakili pihak sekolah mengucapkan berbanyak terima kasih yang terhingga tak boleh tersebutlah penghargaan ini. Banyak perkara yang telah dilaksanakan selama berada di sekolah ini. Jadi saya mewakili pihak pentadbir, jadi saya sendiri mengucapkan berbanyak terima kasih yang tak terhingga, dan doa saya sentiasa mengiringi. Semoga kedua-dua guru kita yang hebat ni Allah beri ganjaran yang terbaik di atas jasa mulia mereka mendidik dan membantu semua murid-murid di SMK Dato' Haji Kamarudin. Kita beri satu tepukan yang gemuruh insya-Allah. Terima kasih Puan Hajah, terima kasih Cikgu Yumaiza. Seterusnya saya mewakili warga SMK Dato' Haji Kamarudin ini, mewakili semua guru, mewakili semua AKP, mewakili semua murid di sini, memohon banyak-banyak kemaafan sepanjang kedua-dua berada di sini. Seandainya ada kesilapan guru-guru saya, ada kesilapan pentadbir saya, ada kesilapan AKP, ada kesilapan dan kesalahan murid-murid, saya mewakili warga SMK Dato' Haji Kamarudin memohon banyak kemaafan daripada kami semua. Cikgu mengharapkan semua pelajar, ingat semua pelajar, satu ingatan dari cikgu, mohon bersama-sama kita mendoakan semoga kejayaan demi kejayaan yang cemerlang akan dicapai oleh kedua-dua guru kita yang kita sayangin ini dalam kejayaan sama ada di dunia, pada akhirat, dan termasuk keluarga-keluarga mereka. Allah kurniakan kejayaan dalam segala-galanya di dunia dan akhirat, insya-Allah, amin. Sama-sama kita doakan insya-Allah. Akhir sekali daripada saya, cikgu, di mana juga kita berada, kita teruskan kecemerlangan kita. Hati kita akan tenang, hati akan gembira seandainya kita melaksanakan segala tugasan, tak lain dan tak bukan kerana yang di atas. Kerana di atas biasa mematikan kita. Kalau kita buat yang terbaik, insya-Allah Allah akan balas yang terbaik itu. Dan itu akhir kata daripada saya berdoakan insya-Allah ada sesuatu yang lebih hebat, ada sesuatu yang lebih baik menanti di sana. Okey, untuk pengetahuan murid, di mana cikgu ni akan bergerak? Ya, SMK Kuala Kubu Baru. InsyaAllah kita doakan semua kecemerlangan terus kepada cikgu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua atas bingkisan ucapan sebentar tadi. Para hadirin sekalian, bunga tanjung di tepi perigi, harum mewangi di pagi dan cerah. Dipersilakan insan yang diraih menyampaikan bicara penuh hikmah. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Cikgu Nuraini binti Muhammad Saleh, guru yang diraihkan pada hari ini, untuk menyampaikan seberkas madah tanda perpisahan kepada kita semua. Dipersilakan. Aduh, macam mana ni, belum start dah sedih.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Encik Rosli bin Jamaluddin, Pengetua SMK Datuk Haji Kamarudin, barisan pentadbir, rakan-rakan guru serta murid-murid yang saya kasihi sekalian. Gementar jadinya sebab kebiasaannya kalau saya memegang mic lebih kepada tingkatan 5, kelas tambahan, gerak gempur. Okey. Tapi hari ini sebab dia bertukar tema, jadi dia punya gugup tu lebih terselah. Jadi sekiranya saya tergagap-gagap di situ, ampunkanlah. Okey. Terlebih dahulu izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan pentadbir sekolah dan pihak KJKT atas kesudian mengaturkan majlis yang sangat bermakna untuk kami berdua hari ini. Walaupun dalam kesibukan persediaan SPM, saya mohon maaf terganggu sedikit program 2Q anda, dan it was on such a short notice. Buat pengetahuan semua, keputusan dan juga keberanian pada saya macam satu keberanian sebenarnya, sebab sebelum ni saya sangat takut. Saya sangat takut sekiranya terpaksa berpindah. Saya sangat takut sekiranya diminta untuk mengisi jawatan-jawatan, sebab pada saya, tempat saya di sini di SMD. Jadi pada saya benda itu adalah sesuatu yang sebenarnya di luar perancangan saya. Tidak pernah terfikir di fikiran untuk bergerak keluar dari SMK Datuk Haji Kamarudin yang saya sayang. Tapi pada satu tahap saya merasakan saya perlu beri diri saya peluang untuk berada di tempat lain, mencuba sesuatu yang sedikit berbeza. Jadi terhasillah permohonan. Kebetulan saya dikongsikan Google Form kekosongan jawatan guru muet di SMK Kuala Kubu Baru. Dan saya berfikir banyak kali sama ada nak isi atau tidak, tapi pada akhirnya saya isi dengan harapan saya akan dapat, dan saya akan dapat pengalaman baru. Alhamdulillah, Allah makbulkan keinginan saya. Cuma bila dah dapat, biasalah bila kita dah berada dalam situasi yang lain, kita akan, orang kata, akan look back. Kita akan pandang belakang pula. Adakah itu sesuatu yang betul? Cuma dalam setiap pertemuan saya dengan pengetua, pengetua selalu ingatkan saya, apa yang kita dapat sebenarnya itulah yang terbaik, yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 22 tahun di SMD ni mengajar saya tentang banyak perkara. Dan salah satu tenaga pengajar saya sebenarnya adalah murid-murid. Murid-murid saya banyak mengajar saya tentang berbagai-bagai perkara. Contohnya pengorbanan, keikhlasan, rasa hormat. Banyak saya belajar daripada murid-murid saya. Yang pada saya kita tak akan dapat di mana-mana pusat pengajian tinggi. Kita perlu melalui pengalaman tersebut untuk dapat. Seperti yang saya dapat selama 22 tahun berada di SMK Datuk Haji Kamarudin. Satu perkara yang saya nak kongsikanlah, yang murid saya ajar, yang saya tak akan lupakan. Pada satu hari, nak dengar tak ni? Alright. So pada satu hari ada seorang murid dia datang jumpa saya selepas kelas. Dia cakap, dia seorang saja dalam kelas tu dengan saya.
Okey, dia cakap dia nak bagi peringatan kepada saya. Dia cakap macam ni. Teacher, kalau you marah orang tu maksudnya kawan-kawan dia. Kalau you marah orang, lepas tu orang tu cakap dengan kawan dia dalam bahasa dia. Dalam bahasa dia tu maksudnya apa? Bahasa Tamil ke, bahasa Cina ke kan, ataupun bahasa asli ke kan. Sebenarnya kalau teacher nak tahu, dia cakap pasal you. Apa maksud tu? Maksudnya dia kata kawan dia tu kalau saya marah, bila dia balik tempat duduk dia akan cakap dengan kawan-kawan dia, betul tak? Bahasa yang saya tak faham. Okey. Saya katalah cakap pasal I tu pasal apa? Dia marah dekat you. Dia cakap you. Dia cakap macam tu. Okey, so saya tanyalah, okey, kawan you tu cakap apa pasal saya? Dia cakap macam ni. Teacher Nur Aini tu semua tak boleh. Garam. Ini tak boleh. Itu tak boleh. Dia cakap semua tak boleh. Okey? So dia marah. Kan? Cuma saya faham. Sebab bila kita nak buat sesuatu, orang tak bagi, kita akan rasa apa? Rasa marah, rasa frust kan? Okay? Cuma esoknya tu, bila saya masuk kelas, saya jelaskanlah dekat dalam kelas tu, saya cakap macam ni. Saya boleh jadi apa? Garam. Saya kadang-kadang terpaksa meninggikan suara. Sebab satu saja tujuan, bukan sebab benci, bukan sebab marah sangat tak suka, okay? Tapi sebab saya juga terikat dengan peraturan sekolah. Dan kebanyakan perkara yang saya tak bagi tu adalah berkaitan dengan keselamatan murid. Okay, apa-apa berlaku, saya yang bertanggungjawab. Okay? Jadi saya terangkan kepada murid-murid. Cerita tu lekat dalam ingatan saya sampai sekarang. Sebab tu saya kadang-kadang kalau saya marah murid saya dalam kelas, bila dia balik tempat dia cakap-cakap, saya akan tanya, dia cakap saya okay? Sebab saya faham. Cuma saya mohon juga kefahaman daripada murid-murid supaya faham situasi saya. Okay? Saya bukanlah teacher Nur Aini yang garang, yang semua benda tak boleh. Okay? Alright. Jadi murid ni, nak ceritanya, murid ni dia mengajar saya tentang sesuatu perkara tau. Dia mengajar saya pasal honesty. Sebab budak ni memang budak baik. Budak yang sangat baik. Dan saya tahu dia bukan nak membodek saya. Sebab dia tahu dia bodek saya pun dia tak akan dapat markah tambahan. Okay? Saya rasa keikhlasan dia tu. Cuma sebab dia kata dia tak suka bila kawan-kawan buat perkara tersebut. Jadi saya sangat saya sangat terharu. Secara tiba-tiba dia datang nak bercerita. Okay? Sebab dia kata dia sebenarnya dia tak sukalah perkara macam tu. Okay? Cuma bila saya jelaskan, saya rasa murid saya faham apa yang saya buat bukan disebabkan apa-apa sebab lain, lebih kepada untuk kebaikan sesama murid, kebaikan sekolah kita. Ya? Jadi itu yang benda yang memang melekat dalam fikiran saya. Okey? Dan lepas tu saya agak prihatinlah. Okey? Kalau murid tu cakap-cakap, nanti saya akan tanya balik, you cakap saya ke? Tak. You faham ke? Faham. Kan? Okey? So terima kasihlah kepada pelajar tu. Sangat jujur. Okey? Alright. Sebenarnya ada banyak pengalaman lucu yang kelakar dengan murid-murid yang akan melekat dalam ingatan saya, yang saya tak akan lupakan. Yang bila saya rasa bila saya duduk sorang-sorang nanti, saya akan tersenyum sorang-sorang macam orang tak berapa center. Sebab banyak kisah-kisah lucu. Okey? Alright, semua ni akan jadi kenangan yang akan saya simpan selamanya, okey, sehingga akhir hayat. Seterusnya, okey, murid-murid yang saya ajar, satu patriotik. Okey, setahun saja, but you are all awesome.
Okey, 4 PSV 2. 4 PSV 2. Okey, ini je lah yang mewakili nanti sampaikanlah salam saya pada kawan-kawan. Okey. 4 PSV 2, you can do it. Alright. Okey, although I'm not here, I'll be around. Okey. So tahun depan teacher tanya lagi. Okey. Alright, 4 PSV 2 pun setahun sahaja. Okey, seterusnya 5 PSV 1. 5 PSV 1 ada tak? Okey, 5 PSV 1 2 tahun. Okey. Banyak yang kita kongsikan. 5 PSV 2. 5 PSV 2 ada tak? PSV 2 tak ada. Okey, alright, setahun sahaja. Okey, tapi banyak kenangan kan? Okey. 5 STEM 2. 5 STEM 2 setahun sahaja, 4 STEM 2. Okey. Alright, dan juga yang lain-lain, murid-murid yang lain-lain, walaupun cikgu tak mengajar secara secara peribadi, you can be the best. Alright, if you want. Okay, tingkatan 5 teacher selalu cakap everyone can, betul tak kan? But not everyone will. Semua orang boleh, tapi tak semua yang akan sanggup buat. Okay. Alright, satu pesan cikgu untuk semua. Satu pesan cikgu, belajarlah bersungguh-sungguh, hormati ibu bapa, ahli keluarga kalau di rumah, di sekolah hormatilah guru-guru, ibu dan bapa angkat kamu dan juga rakan-rakan, ya. Dengarlah nasihat kami, ya. Percayalah kami sentiasa melakukan yang terbaik untuk anda. Alright. Okey, khas untuk murid tingkatan 5. Okey. Tingkatan 5, masih ada masa lagi, kita masih ada masa selagi kita tak keluar dari dewan peperiksaan. Okey. Berilah peluang pada diri sendiri untuk mencapai kejayaan. Kalau kamu tengok hari tu lonjakan sarjana, kita ada lebih kurang 30 orang. Betul tak? Okey. Kamu bayangkan 30 orang tu sekurang-kurangnya 4A meletup nama SMD ni. Betul tak? Tak pernah lagi sepanjang saya 22 tahun tak pernah mencapai 20 yang naik pentas untuk Majlis Anugerah Kecemerlangan SPM. Okey? Jadi cabaran untuk anda. Kita dah 2 tahun seperti Tuan Pengetua cakap, 2 tahun kita melakar sejarah. Jadikanlah dia satu hat-trick 3 tahun berturut-turut. Okey, tingkatan 5. Okey? Alright. Okey, teruskan usaha sedikit saja lagi. Ya? Okey. Alright. Lepas ni kamu rehatlah. Okey. Alright. Okey, percayalah anda semua mempunyai potensi. Cuma kadang-kadang kita tak sedar. Betul tak? Okey. So teruskan berusaha dan saya doakan kita semua berjaya. Alhamdulillah, permohonan penangguhan kami diterima oleh SMK Kuala Kubu Baru. Bermaksud kami boleh lagi enjoy di sini pada minggu hadapan. Jadi bolehlah menghantar tingkatan 5 hari-hari masuk dewan periksa. Okey. Alright. Hantar murid masuk dewan periksa tu satu kepuasan tau. Boleh tengok you masuk dewan, rasa lega. Tu belum dapat lagi result. Cikgu-cikgu you yang tak ada pada hari peperiksaan sebenarnya dia akan ada rasa terkilan. Okay. Alright, so you do the best. Alright. Okay. Okay, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Pengetua dan barisan pentadbir atas kepercayaan, bimbingan, sokongan yang tak berbelah bagi sepanjang saya berkhidmat di sini.
Okey, kepada rakan-rakan guru, terima kasih kerana sentiasa membantu dan menjadi pasukan kerja yang hebat. Saya amat hargai setiap kerjasama, gelak ketawa dan cerita yang kita kongsikan bersama. Hanya Allah saja yang dapat membalas segala jasa tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, alright, tersedih. Okey, saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk memohon ribuan kemaafan atas segala kesilapan dan kekurangan saya sepanjang mengajar di SMD. Kalau boleh, permintaan. Okey, dengar betul-betul permintaan saya. Kenang yang baik-baik sahaja. Yang tak baik, delete. Okey, kenangan yang best saja simpan. Yang tak best tu tolong delete permanently. Kalau masuk recycle bin tu, tolong remove terus. Okey, alright. Walaupun saya akan berkhidmat di sekolah baru, saya amat berharap hubungan silaturahim kita tidak akan terputus, rakan-rakan guru. SMD dan SMK tak jauh pun. Okay? Saya harap pada 1 Disember nanti saya tak tersilap masuk simpang. Sebab saya ni orang rutin. Saya akan buat rutin yang sama setiap hari. So saya haraplah Isnin 1 Disember tu tak masuk kiri. Dia kena go straight. Kan? Okay? Alright, kepada murid-murid kita mungkin akan terserempak di mana-mana. Betul tak? Okay? Dengar sini. I remember my students. Cuma kadang-kadang murid je tak ingat saya. Okay? I know your faces. Alright? So if you see me around, tegurlah saya. Just say hi. Okay, I know you were my students. Walaupun teacher tak mengajar betul-betul. Okay. Alright, akhir kata terima kasih SMD kerana menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup saya selama 22 tahun. Terima kasih atas semua kenangan yang tak akan saya lupakan. But I will be visiting you. Dekat je kan? Nanti minta kebenaran Tuan Pengetua untuk masuk sekejap melawat. Okay? Alright. Itu sahaja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih atas kata-kata yang penuh makna daripada Cikgu Aini. Setiap baik yang dilafazkan sebentar tadi bukanlah sekadar ucapan, tetapi nasihat, tanda kasih dan sayangnya kepada semua murid SMK Dato' Haji Kamaruddin. Seterusnya, kita persilakan pula Cikgu yang diraih, Cikgu Yumaiza binti Muhammad Din untuk menitipkan kata-kata perpisahan dengan penuh hikmahnya. Dipersilakan Cikgu Yumaiza. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, saya memohon kamu dengar luahan-luahan saya lah. Sebab minggu depan kamu dah tak ada Okay, saya mengucapkan terima kasih kepada Barisan Pentadbir kerana atas bimbingan untuk saya selama 10 tahun saya di sini bertukar-tukar pentadbir dan semuanya amat memberikan bimbingan pada saya. Okay, untuk murid-murid sebab masa mencemburui macam dalam TV tu. Okay, saya sebenarnya bila ada acara majlis macam ni, saya memohon maaf. Saya nak memohon maaf. Saya takut saya menangis sebenarnya. Saya takut sebab saya memang seorang yang suka menangis, mudah menangis. Okay, tapi saya sebenarnya saya mohon maaf atas segala salah dan silap saya. Okay, saya bila saya mengajar, bila anak saya sendiri membesar, sudah sebaya kamu, saya punya perangai bila dengan kamu macam mak-mak. Saya marah kamu macam saya marah anak sendiri. Saya ajar kamu macam saya ajar anak saya sendiri.
Kalau saya cakap saya memang mudah menangis, emosi memang mudah. Saya boleh bergurau dengan kamu, saya boleh bersembang dengan kamu macam kawan-kawan kamu. Tapi bila saya marah, saya tetap marah. Bila saya marah tu saya tetap ada limitasi saya. Memang saya marah tu memang saya marah. Saya tak perasan lah saya pernah cubit budak ke, pernah pijak kaki budak ke, saya rasa saya pernah. Secara bergurau-gurau bila saya nak pijak tu saya pijak dekat kaki dia. Okey, minta maaf dan okey, tahun ni saya ajar satu warisan RBT. Okey, saya cikgu RBT. So saya akan ajar menengah rendah dan perniagaan untuk menengah atas. Tahun ni saya ajar tingkatan 1, satu warisan, satu integriti. Tingkatan 4 saya ajar tingkatan perniagaan. Mula-mula saya nak sedih dah. Sebab perniagaan ni yang saya nak tinggalkan. Saya akan bagi kamu kepada cikgu yang lain tahun 2026. Tapi bila saya tengok daripada depan ni, oh, Alfa ada, Amira Jasmine ada, tak ramai yang ada, Alice Yap ada. Okay, tak ramai yang ada. Kalau saya tak perasan, saya minta maaf Okay, bila saya cikgu RBT, saya ajar kamu daripada kamu tingkatan 3. Okay, dengar. Bak kata Daniel, dia kata 2 warisan. Betul. Untuk murid tingkatan 5 ni, saya pernah ajar diorang 2 warisan dan 3 warisan jadi guru kelas. Masa tu kehadiran sangat membanggakan. Betul kan? Okey, sangat membanggakan kehadiran. Okey, tapi kamu dah pun sampai form 5. Dah pun kamu form 5 Okey, saya minta maaf kalau saya nasihat kamu di dalam kelas, nasihat-nasihat tak berbayar saya semuanya untuk kamu punya kemenjadian manusia. Selalunya saya niat bila saya masuk kelas, kamu murid saya akan dapat sesuatu dari saya. Itulah dia kali cikgu nak marah budak kalau budak tak pandang. Okey, sekali lagi saya minta maaf Okey, saya minta maaf. Satu je pesan saya untuk siapa pemurid SMK di HK. Katakanlah sesuatu yang terjadi dalam hidup awak. Katakanlah awak ada masalah apa-apa, awak jangan pernah salahkan orang lain. Okey, apa pun jadi dalam hidup awak, jangan pernah salahkan orang lain. Awak rasa awak ada masalah yang berat, awak rasa awak ada ujian hidup yang kuat. Janganlah, saya tengah menangis ni, janganlah gelakkan saya. Okey, jangan pernah salahkan orang lain. Takut kamu tak nampak hikmah di sebalik itu. Kita sebagai umat Islam ataupun siapa saja di muka bumi ni sebagai insan, kenalah sentiasa berbuat baik pada orang lain dan berbuat baik pada hari esoknya. Jadi jangan suka salahkan engkau salah, aku ni salah, kamu tak nampak salah kamu sendiri. Nanti susah kamu nak maju ke depan. Itu saja. Saya dah prepare skrip tadi sebenarnya. Ada 3 minit lagi. Okey, sebenarnya masa saya berkhidmat di sekolah pertama saya, Sekolah Menengah Selayang Baru, dari 2013. Lepas tu saya dapat pindah ke kampung saya sendiri. Memang saya duduk di Hulu Selangor, berkhidmat di Hulu Selangor, alhamdulillah. Perasaan saya nak pindah ke sekolah SMK Kuala Kubu Baru tu tidaklah sama terujanya saya nak pindah ke SMK Datuk Haji Kamaluddin 11 tahun sebelum ini. Masa tu saya sangat excited. Sekarang saya agak sedih meninggalkan anak murid saya. Tak kisahlah tingkatan 1 ataupun tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang pernah saya ajar. Okey, itu sahaja, sekian dari saya. Saya juga mohon kamu doakan yang baik-baik untuk saya. InsyaAllah saya seorang ingat murid, saya ingat pelajar. Disebabkan ada masa lagi 2 minit, saya punya batch pelajar, dulu masa mula-mula saya mengajar, saya pernah menangis dalam kelas. Saya pernah menangis, pernah menitik air mata. So itu adalah benchmark saya. Lepasnya aku takkan menangis dah depan budak. Jadi sampai sekarang, inilah aku menangis dekat pimpinan. Seboleh-bolehnya saya tidak menangis depan murid supaya saya nampak lebih tabah daripada kamu. Akhir sekali saya mohon maaf atas segala salah dan silap saya. Saya mohon maaf kalau di dalam PDPC saya memberi nasihat yang membuatkan awak terasa. Tapi tujuan saya cuma satu, nak awak sedar kesilapan awak sendiri.
Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk kawan-kawan rasanya nanti kita ada sesi yang lain. Okey, terima kasih. Terima kasih. Tak terkata sebenarnya terima kasih tu. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas ucapan yang menyentuh hati daripada Cikgu Yumaiza binti Muhammad Din. Guru-guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian, bunga segar, bunga melati disulam kasih dalam jambangan kami hulurkan dari hati sebagai ingatan dan penghargaan. Tibalah masa ke acara seterusnya, iaitu acara penyampaian jambangan bunga sebagai tanda cinta daripada warga SMK Datuk Haji Kamarudin kepada Cikgu Nuraini dan Cikgu Yumaiza. Dengan ini majlis dengan penuh sukacitanya mempersilakan Puan Ruzlina Akmal binti Haji Jana diiringi oleh Tuan Pengetua dan semua pentadbir untuk menyampaikan jambangan bunga kepada guru yang diraikan. Dipersilakan guru yang dirai ke tengah pentas untuk menerima jambangan bunga. Dipersilakan PKM kita untuk menyampaikan. Seterusnya kepada Cikgu Yumaiza. Pihak majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada Cikgu Nuraini binti Muhammad Saleh dan juga Cikgu Yumaiza binti Muhammad Din. Semoga Cikgu terus cemerlang di tempat yang baru. Dengan berakhirnya acara penyampaian jambangan bunga sebentar tadi, maka berakhirlah sudah majlis perpisahan pada hari ini. Terimalah kata-kata untaian perpisahan dari saya. Terima kasih cikgu yang tercinta atas budi dan jasa. Semoga di tempat baharu cikgu terus bersinar, terus berjasa. Pergilah dengan doa yang diiringi oleh kami semua dalam reda, dalam restu, kerana setiap perpisahan yang menyakitkan adalah tanda kasih yang sebenar-benarnya. Khas ditujukan kepada Cikgu Aini dan Cikgu Yumaiza, saya mewakili jawatan kuasa mengucapkan terima kasih dan ribuan kemaafan atas segala kekilafan daripada pihak kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya sesi fotografi. Kita dah macam mana? Pengetua boleh ya? Okey, murid-murid tolong bersabar sekejap. Okey, cikgu lepaskan ya. Tingkatan 5 bangun. Okey, tingkatan 5 semua boleh bangun, boleh bergerak pulang. Okey, sabar pelan-pelan.